Assalamualaikum. Salam. Duk melenggung apa tu? Mau tak melenggung? Gua nak tukar minyak hitam tu ni. Tersilap pergi beli skuter pula. Benda dah memang special lah. Petronas Sprinter punya. Mahal lah. Minyak ni kalau kategori mahal sebab fully synthetic. Kita pun baca fully synthetic lah. Tak baca atas skuter tu. Aduh, bergambar kalut pasal ada pertandingan. Pertandingan apa? Ada ni lah Sprinter dia buat 40 tahun dia punya anniversary tu. Jadi dia buat macam cabutan betuah lah. Mula bulan Februari 2026 ni, bulan Mac, bulan April. Bulan Februari dengan Mac ni dapat motor Yamaha 135 LCV8. hadiah pertama. Dapat kali dengan helmet tu. Helmet ARC yang tu lah, yang apa, special edition 40 tahun tu kan. Tapi tu lah. Aduh, beli dah. Nak bubuh tak boleh. Dah pakai skuter. Kita pakai skuter. Okey lah, nak buat aku mana. Dah silap beli. Mungkin rezeki hang kot. Hang pakai bubuh kat skuter hang lah. Power ni sebenarnya A900 skuter punya 10W40. Fully synthetic ni. Memang A punya lah. Lepas tu mana tahu kok hang ni boleh lah hang isi borang dia. Apa lagi ada dah? Okey, untuk bulan Februari 2026. Hadiah pertama 135 LC lah. Dengan helmet. Helmet ARC tu lah yang special edition 40 tahun tu kan. Printer punya lah. Lepas tu adalah magar-magar 2-3 benda lagi. Lupa lah, tengok dekat website dia lah. Untuk Februari lah. Bulan Mac pun ada. Bulan Mac pun ada cabutan betuah. Sebiji lagi 135 LCV8. Kalau bulan Februari tak ada naik nama, ada harapan tu. Di bulan Mac ada harapan tu. Kalau Mac pun tak naik, tak boleh mutu juga. Dia akan pergi ke bulan April. Bulan ni yang paling grand sekali lah. Ada 3 motor menanti. Ada Y16, ada skuter Zone Test, ada skuter SYM. Wow, hebatnya dia itu. Macam mana cara nak daftarnya? Okey, daftarnya macam ni. Dengan pantas pi ke mana-mana petrol pump Petronas dan masuk ke kedai dalam tu, belilah salah satu minyak hitam seperti yang tertera dekat dalam video ni. Boleh pilih lah sama ada nak 2T kah ataupun 4T kah. Boleh pilih yang mana yang tertera dekat sini ni. Memang yang ni confirm boleh melayakkan diri untuk masuk kontes cabutan betuah. Dan kalau beli banyak-banyak, lagilah berpeluang untuk menang kontes ni noh. Beli. Lepas buat pembayaran, jangan lupa ambil resip dan snap gambar resip pembelian ni. Resip ni nanti kena upload dekat form online tu. Dia mesti nak tengok benda ni. Kalau tak ada benda ni, memang tak layak untuk masuk. Kemudian cari poster ni. Dekat mana-mana kedai Petronas Mesra, mesti ada poster ni. Tengok ada QR code dekat bawah tu. Scan QR code tu, isi form dalam tu dan submit. Lepas tu tunggu dan doa lah kot naik nama kan. Macam tu nak daftarnya. Gua pasti akan daftar. Bagus.